Malaysia mempunyai aktiviti keagamaan yang menjadikan para pelajar untuk meningkatkan nilai spiritual dalam diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kuliah bermula, para jemaah yang hadir akan menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Suasana surau ketika ini penuh dengan ketenangan. Selesai solat jemaah, ahli jawatan kuasa surau mula membuat persiapan dengan menyusun tempat duduk penceramah bagi memastikan kelancaran sepanjang kuliah dijalankan. Ustaz Muhammad Kamil bin Yazid telah menerapkan gaya penyampaian yang santai namun padat dengan pengisian dan menjadikan suasana surau pada malam ini lebih bermakna. Ataupun nanti bila masing-masing dah tunggu, dah grad, duduk untuk praktikal ataupun dah kerja, tiba-tiba apa yang diamal di dalam majlis ilmu tersebut, maka dia terus duduk. Bersama saya hari ini Timbalan Pengarah. Untuk makluman, program ini dalam seni kami buat dalam 5 kali. 4 kebanyakan kami harap semoga para peserta agar dapat join program ini setiap kali kami buat. Dari solat berjemaah hingga ke kuliah pada malam ini, surau laluansi benar-benar memberikan kesan yang mendalam kepada semua yang hadir. Program seperti ini bukan sahaja menyemai ilmu tetapi juga memperkukuh hubungan sesama kita. Saya, Sofia Natasha dari Nadi Tinta melaporkan. Terima kasih kerana menyaksikan bersama saya.